7 Okey. Lagi dalam pergi dia. Dia lagi dalam. Sedap Wah. Wah, satu kepala. Kepala sampai? Sampai tak tengkuk lah bawah tengkuk. Kepala kita tak ada dulu. Sebab kita nak settlekan. Tapi kita tak ada darah tinggi kan? Darah tinggi tak ada. Wah. Arah genki mana? Arah genki masuk. Tengah belakang belum rasa. Wah, ni sejuk. Ini sejuk. Ni sakit sikit lah. Ni sejuk. Okey, sahabat-sahabat jangan lupa share, like, copy link. Share. Saya tengah urut bioenergetik. Saya nak tunjuk detail sangat tak boleh Almaklum TikTok ni. Tapi saya nampak kali sikit kepala tu. Ada nampak rambut. Boleh dengar ke suara abang bila cakap sedap? Ni abang ni bukan setakat ni saya pasang kamera lagi, dia nak belajar. Terus dia belajar. Jadi kena ingatlah, ini saya buat yang ke berapa ni? 8. Sebab 9 Ini namanya Galvanic Meridian. Step asas sekali. Urut daripada pangkal leher ni. Urut daripada pangkal leher ni, kita susur tulang belakang ni. Tapi sekarang ni 42 bang jadi kena ingatlah. Okey. Kadang saya sentiasa tambah dan tambah. Siapa? Ni sejuk sikit dekat tulang tungking ni ada sikit sejuk, pinggang ni ada sikit sejuk, angin sejuk keluar. Tak pernah saya buat sedap. Mesin, sebab mesin lah. Mesin yang sedap. Dia ada mesin yang murah sikit, tapi dia punya elektrik kasar sikit lah. Saya beli elektrik yang dulu tak boleh pakai, takut. Yang berapa ringgit? Dah pula berapa puluh. Berapa puluh tu dia surface. Balik boleh cuba. Tengok dia sampai tak dalam macam ni. Boleh cuba. Jangan kata tak dah. Untuk pedangnya angin sesuai ke, boleh kita urut untuk lancarkan aliran darah, betulkan seimbangkan balik energi. Tapi nak tak nak kena jagalah pemakanan, kena cuci perut, kena ambil aloe vera. Biar dia bertanya saya ni, Cik Muhammad daripada mana? Ni yang ke-9 bang 9. Dah ada depan dah rasa? Dah rasa. Ni ada sejuk. You punya rasanya ada panas, ada sejuk, ada dia campur-campur ni. Bila saya rasa sejuk, rasa panas tu, sebenarnya itulah bekam. Tu tengah buat bekam angin. Tapi rasa sampai ke dalam apa semua tu, itu adalah elektrik, kita buat bioelektrik terapi. Tapi merah pun ada di belakang ni. Sebab itu guasa dah jalan. So tu yang kita kata urutan ni. Oh, Pontian, tak jauh dia. Pontian, saya di Kempas JB. Sekejap ni yang ke-9 kan? Ke-9 tu? 9. Okey, cukup kita buat 9. Sebab saya nak urut yang lain lagi. Dia boleh pergi 11. Tapi 11 kan lambat lah. Okey, ada rasa penat ke? Rasa makin bertenaga ke? Bertenaga Oh, mana badan power lah. Badan makin bertenaga tu power lah. Umur 65 ni. Betul lah 65 orang 65 ni weh. Maklum orang muda, tapi biasa orang berumur atau otak ni lagi power. Ini namanya Galvanic Meridian. Daripada belakang bahu ni, saya tolak tepi tulang belakang. Oh, panas ni. Sampai dekat bulu hati. Bulu hati sampai. Dalam dia pergi kan. Ni sejuk. Bulu hati ni. Bulu hati sampai Bergegar. Bergegar bulu hati. Ni pinggang sejuk. Dekat hati, dekat area ni tadi paru-paru panas. Ni sejuk. Okey. Sampai kat ujung burung rasa. Ujung burung pun rasa. Tu dia siapa ujung burung kata dia. Tapi kita tak pegang pun si burung tu. Buat bau pinggul kan. Tahulah 3 kalau macam tu, saraf cantik lagi. Ini saraf cantik lagi.